Hey, welcome back to the blog, guys. How are you all? Baik, sihat. Alhamdulillah. Bagus. My name is Neri. I'm Rafael. Rafael. Aku tak terpronounce nama aku sendiri. Okay, kau Rafael. pernah nama R-A-F-A, lepas tu ada Ain. Ada apostrophe. Yalah, Ain. I-E-L. Ya, so nama kau should be Rafael Rafael. ataupun Rafael. Sama je. Itu kalau marah sikit. Rafael. Rafael. Dah Arnold susah nak hijau. Rafael. Cikgu aku pun tak pernah question aku gini saya dulu. Dulu cikgu kau panggil kau apa sih? Kalau cikgu Zainal lah aku time aku secondary school. Dia suka nyanyikan aku. Pok nama, Serius. Wah, dia ni gila. Rafa, koma atas L. Dia panggil gitu je sial. Rafa, koma atas L. Gitu je. Koma atas. Kau panjang kan? Masih hidup ada. Aku rasa. Cari dia. Okay, kita cari. Call dia. Taklah. So guys, it's been a while actually. Actually kita dah lama tak record dah. Kalau korang nak tahu lah. We've been working bukan working lah. We've been trying to work things out on our end. Adalah a few things that kita trying to come up with. So aku hope that when we come up with those things, aku hope that korang can support lah. Sikit lah. Sikit. Support sikit lah. Nak salah. Dia kena gini. Dia gini tak tengok. Tak ada. Kau kena tengok members. Gini lah tarik kulit. Lain macam sial. Works tau. Kalau play gatal. Kau buat pasal apa ni? Aku buat pasal lain tau. Kau buat pasal apa? Asal kau buat pasal play member? Tak ada. Aku pernah nampak satu video ni. Bodoh sial. So member ni tengah garuk play. Ya, aku rasa lucah saya cakap gini. So dia tengah garuk play. Garuk buah. Garuk buah. So sekarang tengah garuk buah tu, member dia jalan pass by dia tau. Okay. Tengok member dia. Dia gini. Dia tunjuk gini. So tarik kulit tu. So gini lah. Habis kawan dia try. Habis kawan dia try tu. Kawan dia try on the spot. Mata putih lah. Mak kau garuk-garuk tak boleh? Tak jalan. Tapi aku dah try lah. Aku dah survey dulu. Gua dah survey. Okay. Jadi. Okay. Mata putih. Tengok langit lah. Macam gitu lah. Main-main lah. Yeah, before kita start. Aku have been meaning to ask you this tau. Apa teka-teki kau hari ni? Tak ada. Jangan cakap tak ada sudah. Teka-teki Kau nak teka-teki? Betul. Kau teka-teki tu apa? Teki tu apa Teka-teki tu apa? Teki tu negeri lah. Tak tahu. Aku nari tak ada teka-teki. Siap. Sorry. Okay. Sorry guys. Aku rasa macam teka-teki macam Liman. Kan? Tak apa. So anyways, we're just gonna get right into the intro first lah. Kita relax, kita dengar lagu lah. Lagu girlfriend aku. Girlfriend. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Damn, tai itu dope. Shit was. Tai itu dope. Tai pun boleh dope. So, aku tak sabar ni kontes song effect baru. Aku been wanting to ask you. Apa dia? Kau takkan every time aku nak tanya kau question apa dia? Kau ada je benda-benda nak tanya. Soalan apa? Okay. Tak tahu tanya. Dah tahu diam apa? Okay. Betul tak? Betul kan? Ni aku nak tahu pasal nowadays people actually dah lama juga orang berbual, but people keep asking apa pronoun kau. Some of the people actually find it offensive kalau kau salah pakai pronoun kat orang. Pronoun kau apa? What's the pronouns, bro? Him, his. He. Apa sial? Aku pernah he. He. Kau kena pakai ha. Okay. Aku ha. Aku hihi. Habis Pak An apa? Hu. Nah, biasalah. Dia sembarang lah dia. Ho. Okay. Kau boleh apa? Okay, apa kau petik pasal this? Itulah bro. Kau tunggu tak dia tadi dah cakap nak bicik tu kat aku. Yang mana satu Ni A. Okay. Kau tengok lah jakun budak-budak.
Baik bro. Masih nak continue bodoh sia. Okay, so anyways guys, nari yang kita just santai je lah, santai. Itu hari aku ada baca benda pasal ni apa ni? FAS mat. Yang bola. Oh, FAS? Kira FAS je pula. Apa Cannot be lagi? other things lah. Apa So, lagi? kau ingat aku ada masa nak baca FAS? Okay. Pasal Kau bola. kaki bangku okay. Kau relax sudah kaki bangku. Belum pernah try apa aku tak tahu. Try dulu mas sebelum lu cakap kau kaki Kau bangku. jadi goalkeeper lah. Tak boleh, kau takut gemuk. Memang sial. Goalkeeper Mat. Bob, keeper. Pada besar dia Bob. Macam sial tau. Bob tu kau tahu stands for apa kan? Tak tahu lah budak gemuk punya nama lah. Badan orang besar. Oh. Betul. Oh, okay. Baru aku tahu. Fun fact ah. Okay. Tak, aku baca pasal FAS. So apparently it's called Foreign Accent Syndrome. Tak. Is that what I think it is? What? Orang yang trying too hard nak fake an accent? Bro, that's what I thought so. Okay. Tapi apparently it's not. It's actually a real medical condition though. Serius lah? Habis accent kuat belacan aku ni macam. Okay, Sekarang macam-macam punya medical condition. Ini benda dah lama ada, Mat. Kau relax. Pasal okay, dia tak selalu ada. Benda ni jarang terjadi, Mat. Tapi kalau dah ada ni memang benda ni memang it's a medical condition. But it's not that serious lah. Cuma kau kena pergi speech therapy or something like that to get back your tu. Tapi memang tak ada cure tu ni benda. Oh, sekejap. Aku tak faham macam mana. Okay, aku bilang kau macam mana orang ni boleh kena. So there's this lady, okay. there's this lady in UK. Nama dia Sarah Colwell, tak salah aku. So she's she's British. British. Yeah, she's British, yeah. She's British. Dia tak salah aku dia stroke. She kena mild stroke. Okay. Okay, mild stroke. Besok dah bangun. Teka accent apa tu? Jangan ketawa lah. Teka accent dia apa? Lebih funny kalau dia tiba-tiba buat accent India pula kan. Tak ada pun lagi kelakar. Accent dia Cina dia. Tak ada sampel. Tak payah sampel gua boleh kasih mah. Okay. Kau Macam mana? macam kau tu like when you talk in English tapi kau punya accent tu Cina. English but Chinese punya accent. Tahu macam mana? Tak. Okay, kau dulu kecil-kecil time kecil-kecil kan. Kalau aunty-aunty ni nampak kau selalu dia orang akan cakap macam boy macam gitu lah. Dia pernah berbual macam gitu tu. Kiwak tak style sia. Macam boy, you so handsome. handsome jadi Hamson. Sorry. Nah, dia daripada kau tengok handsome jadi Hamson. Macam gitu lah. So okay, another thing dia dia punya Cina punya accent rabak gila tu. Pekat. Kau tu connected. The word connected. Dia jadi connected. Connected. Your Bluetooth device. Your Bluetooth device is Successfully connected. Apa? Macam aku nak cari. Aku nak tengok dia berbual. Ada lagi satu. Apa? Kau ingat dulu kau beli DVD yang fake ni. Tahu tu. Kan nanti bila kau play nanti dia please buy the golden disc and not the Oh purple disc. Blu-ray disc apa good Kan lepas tu macam serius ada berbual gitu. Tak I mean Accent accent lah. is like that. So bila dia berbual kan muka British, muka orang putih tapi kau punya accent terus jadi Cina. Ni macam Mak Saleh besar kat negeri orang Cina lah. Tak juga Mat. Kalau kau duduk sana pun, kalau kau English, when you come back your accent won't even change ya. Tapi Takkan kau boleh berbual terus. Kau first berbual English normally. Kau pergi sana 2-3 tahun, kau patah balik, takkan kau berbual Cina punya accent siul. But I believe that if you go there for 2-3 years or more than that, right, kau patah balik, kau dah tahu macam mana nak berbual Cina. You know how to speak their language. But to change your accent daripada orang putih, lepas tu kau berbual orang putih pun dia ada accent Cina. Macam kalau British, can you pass me a glass of water? Takkan kau, can you pass me the glass of water? Itu boleh apa? Okay, betul. You get what I mean, right? So dia totally changed bro, the accent. So she's currently going for therapy. Member dah sembuh belum? Aku nak kesiankan tapi
Duk, bila aku tengok video aku kekek sial. Aku Okay, tak boleh nanti aku nak Nanti tengok aku tunjuk sial. kau duk. Nanti aku tengok Okay, ni aku tak ada first hand experience lah. successfully. Kan Okay, but for this to happen, okay, kau cuma tengok video dia, lepas tu kau butuhkan dia, kau kekekkan dia. Tak adalah. Ataupun lepas tu kau research apa ni FAS. Aku Sebab dah tengok, aku punya next question ni kan, kau perlu kau buat research tu. apa? Aku punya next question aku nak tanya kau ni, perlu kalau kau ada buat research. Aku buat sial. Kau buat Aku buat mah. Kira kau tak Aku kekekkan dia je dah lah. kekekkan dia lepas tu aku Lepas buat tu kau, okay. Takkan nak free gitu. Tapi it's one of the punya medical condition just macam gitu je. Kau kena mild stroke, usually orang kena koma atau mild stroke itu je. Kat Singapore pernah diorang kena? Tak ada. So far tak ada. Okay. So ni aku nak tanya. For this accent tu tiba-tiba flip dalam diri kau, engkau nak kena tahu the accent of that. Macam example, perempuan ni perempuan British kan. Sekali, katakan dia tak pernah dengar how a Chinese accent is like. Boleh tiba-tiba dia adapt tak that accent? Kau Ataupun imagine, dia kat something yang kau pernah dengar, kau tahu that accent exists for you to... No, that one I don't know, but definitely throughout our life, right? Definitely kita mesti pernah dengar different accent. Tapi scary tau. That means scary, apa yang kau dengar sikit pun, dia actually stay at the back of your mind tau. Yeah. No matter how bodoh kau pun, Correct. dia stay kat belakang. Yeah, Ni benda terjadi tu kau flip ya. Sekarang aku tanya kau. Kalau kau tidur, Okay. kau besok ni kau bangun, if you given a chance, apa accent kau nak, bro? Come on lah, bro. Okay Come on. British aku tak suka, pada aku tak style. Tak suruh kau pilih British. Okay. Kau pilih lain. Aku suka Russian. Oh, Russian. Oh bro, fucking gangster saya dia berbual. Kau try berbual lah Russian. Kau berbual in English, tapi kau pernah tell in Russian. Vladimir. Itu nama orang bodoh Asia ni. Jepias. Kau Itu try. je aku tahu. Vladimir. I come from Mother Russia. Agan, style. Where's my vodka? Rafael. Oh. Nedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Wah, dah jadi lain. Okay, Russian style juga kau. Style aku kalau boleh nak bangun Cantonese lah. Cantonese pun gangster juga. Gangster Tapi amat. tak kena YD lah. Kita YD lah. Tahu apa YD lah? Tak tahu. Young and Dangerous lah. Oh, okay. Tengok lah, Changhonam. Kau chicken. Chicken lah. Tapi Aku chicken tak tahu jiwa. asal orang selalu cakap aku chicken duk. Nak kau chicken. Aku Changhonam. Why me chicken? Tapi kau jiwa lah. Ya. Jiwa. Chicken jiwa. Thầu lấy xây thầu lũ lấy thầu à. Anh thầu à. Okay, style juga. Style juga. Okay. Mẫu sĩ lũ khẩu à. Kau imagine kau berbual aku Cantonese, aku berbual kau in Russia. Dua tak faham. Dia tak faham. Dah jadi bodoh. Okay. Jadi bodoh. Số ấu lấy khẩu sama. Số xây khẩu à. Tak tahu tiu le lo mau. Khẩu lấy tỷ khẩu. Itu maki kan? Tak tu ah. Tak salah aku ah. Water. 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 Nanti tunjuk aku tu video hantar aku ni. Aku nak tengok lah siapa nama dia? Sarah apa? Sarah Colwell. Colville. Colwell. Bukan Kowe tau. Okay. Kowe yang Kira bukan Sarah ni Sarah. Sarah Colwell. Sarah Colwell. My name is Sarah Colwell. Kau tak just imagine lah kau bangun tidur dan kau bangun. Tapi style lah Tapi siapa. kau boleh berbual Russian. Kau berbual English tapi Russian accent lah. So, where's my water? Tak boleh. Tak, Russian tak macam-macam sial. Itu Russian dengan Cina pula. Where's my water? Kau dah kira Kau dah pay water kau mati-mati tak nak tukar kau dah crossbreed tu dua tau. Crossbreed. Ingat anjing crossbreed. Kalau kau boleh combine Kanto dengan Russia macam. Thấu lại khẩu khẩu sổ à? Dah. Tak boleh lah. Tak boleh lah, man. Kau try berbual. The cohorts block. Kau tak sebut the cohorts block. The cohorts block. Cohorts block. Tapi Cantonese dia mana? Cohorts block. Tak tahu Asial. Susah. Kau nak ambil dua accent in one susah, bro. Tapi kau kena try. Kau berbual English tapi dalam telur Melayu. Itu yang aku selalu ada tu natural. Natural eh? Natural. Natural bang. Natural. Tapi I mix a lot with like people from different country. Aku layan orang China. Taka, Shekwa. Dia bukan taka. Ha? Taka. Taka. Dia pekat sikit. Tahu. Tahu bro. Dulu aku pernah kerja dengan China man. Taka. Shekwa. Dia gini dengan aku, man. Apa sial ni? $10 sial. Ini apa yang 10? Mana aku tahu pun, Dad. Okay. Ini cakap, Taka, Shekwa.
Oh, syok lah. Okay. Lepas tu pelan-pelan aku cakap, oh, $10. Lain nampak? tu. $10 $10. plastic bag. Chicken bread. Itu pun pada aku tak style saya. Pada aku Filipino, Melayu. Tak, actually Indian? Tagalog okay tu. No, too thick. Aku pernah sekali aku nampak ni video. Cuak ni perempuan irritating. Okay, Michael Jackson nama orang putih kan nama Filipino? Oh, putih lah saya. Orang putih kan? Ha. Mak bapak dia kasih dia tu nama. Suka hati dia nak nama dia Michael Jackson ke nak pronunciation okay macam mana. lah, Tapi naturally pronunciation dia Michael Jackson. Michael Jackson. Ni perempuan ni mati-mati cakap no. Aku just had to. Kau fonetik ke Michael Jackson? Bro, Dia mati-mati cakap no is Michael Jackson. Pukul dia mati-mati claim no that's the right pronunciation. Stop. What's your name? Aku trip saya tengok. What's your name? Michael Jackson. Aku cakap, Michael Jackson. ding ding Oi, ding ding. oi. Moonwalk. Jari. Moonwalk kat bantal sial. Kau dah tengok yang baru Michael Jackson? Belum, aku dah tengok. Panas saya tapak tangan aku. Ha? Belum. Panas. Kau tu asal tak? Belum perlu siap. Oh, tiup lah. Tiup lagi. Tiup. Apa sial? Sok. Oi. Sorry lah, kita masih belajar macam nak layan. Don't judge us lah. Yalah, don't judge lah. You were saying, dah tengok ke belum cerita tu? Dah tengok ke belum? Kau masih belum jawab soalan aku. Aku nak jawab. Kau kenapa sih? Kau nak terbang apa? Tukar angle. Oi, Tukar jangan. position. Aku seram tau. Adjust balik mai. Aku teringat balik. Aku slip disc. Aku Aku baca teringat- lama-lama sakit pinggang Baik, aku. gua teringat balik episod lama tau. Kawan lu ada jet tu. Dengan tiba-tiba kau pakai jet, kau floating. Kau terbang kat bilik aku sial. Apa aku hoping kita tak besar sangat sebab aku tak nak member aku dengar sial. sorry. So, okay, you were saying just now apa aku dah tengok cerita Michael ke belum? Ya, kau dah jawab pun atau belum? Aku belum tengok bro, but I mean people been posting a lot of videos on the movie. Banyak orang terus buat joget Bro, aku can Cool tell, shit, I can tell you this bro. Jafar Jackson, Ah. he did well bro. Kau belum tengok He really did. He became Michael Jackson. Michael Jackson. He became Michael Jackson on the movie itself. He became Michael Jackson. Michael He really Jackson. portray his uncle really well lah. And aku dapat tu kan dia he actually sang yang kau dengar kalau kau tengok the movie kan. This is what I read. Dia orang combine his vocals and Michael Jackson. Michael bodoh lah kan. Kau jangan lah. Okay. Dia combine Michael Jackson. Tengok lagi sikit lah. Dah susah tu. Jafar Jackson dengan Michael Jackson the vocal dia orang combine. So when you watch the movie, the songs that they play in the movie kan lagu Billie Jean ke, lagu Human Nature, that's one of my favorite song bro. Kau pernah dengar Human Nature? Dah dengar aku tak Oh ingat. bro, I can sing for you bro. Okay, sikit. Why? Tell him that it's human nature. Why? And does he do it that way? Bahaya. Aku tak tahu saya kau boleh nyanyi. Sialah, jangan tipu lah. Bertahun kawan dengan aku tak tahu aku boleh nyanyi. Sepak ke kau? Okay. So, diorang actually combine his vocals and the uncle's vocal together. So, apa-apa yang kau tengok dalam movie tu, he also sang that song. Oh, so diorang pakai dia punya vocal dalam... His vocals and his uncle combine. Shit. Bro, you can't tell the difference ya. No shit lah bro. But memang Jafar Jackson boleh nyanyi. And ada satu video aku nampak Jafar Jackson nyanyi. It was a Christmas event. Bro, bila dia nyanyi, dia buka mulut dia nyanyi, suara dia sebiji tu macam Michael. Tak bohong kau. I will show you the video later. But Tapi dia masih hitam kan? Dia belum bagi... Dia belum tukar warna kulit dia kan? siapa? Jafar ni? Oh, Jafar tu Jafar on. Okay. Tak lah dia. Bro, kau tak boleh ingat Michael Jackson tukar kulit dia tau. The rumours is dia tidur dalam apa one of these equipment lah ada untuk simple kasih kulit dia putih lah. Ada orang cakap skin bleaching lah. Actually no bro, he has a skin condition. Oh, Yeah, serious yes, yeah, because ada Pasal dia ada duit. Jadi aku tak terkejut dia boleh buat ni macam benda lah. but he didn't. Dia punya kulit just pelan-pelan tukar. Kira dia albino tapi lambat masuk lah. Lambat masuk lah. Dia lambat grow. Lambat membesar. Tapi dia ada skin disease lah. So that's why dia punya kulit turn white. That's why when he gets older, kalau kau perasan, dia punya kulit putih nak mampus.
So it's from like dark skin to very light skin. So the in the middle tu, yang part yang tengah-tengah tu, itu part dia sacok gila lah. Kalau kau tengok music video dia macam lagu bad dia. I'm bad, Shemong. Okay tu. Nampak? Aku kena nyanyi baru kau tahu. Shemong. Kau pernah tengok movie dia zaman kita kecil-kecil? Ada Moonwalker. Yo, is nama dia Moonwalker. Yang dia dari robot Aku tak ingat juga. Aku ingat tadi ada satu part ni Lain kali muka dia nak macam tanya. monster. Monster tu thriller bongok. Yang dia jadi monster lepas tu dia joget. Pasal dia juga. Ding ding tak. Oh, is it? Itu thriller lah. Aku bongok. tu is movie tau. No, it's not a movie, bro. The fuck, bro? Oh, Yang muka tu Ghost. Michael Jackson Ghost, bro. That's the name of the movie. Ghost. Dia ada banyak movie apa? Dia ada Moonwalker, dia ada Ghost. Oh, dia bukan satu movie je. No, that one dulu mah, time dulu mah. So yeah. Okay. Personal opinion. Personal Pada kau opinion. dia punya dia pemergian dia Pemergian, is Dah terus jadi pasal Michael doktor Jackson lah. Itulah kan. Michael Okay, tapi Jackson. satu question je sebab kau minat dia apa? Okay, thanks lah, bro. Memang betul-betul tu nurse ke doktor tersalah kasih dos ataupun actually diorang sengaja. Memang diorang nak bunuh dia. Sengaja lah. Dari konspirasi tau sekarang. Diorang dah bring it up again. They really... And there's even rumours saying That's that why dia actually he's still alive. Aku tak tahu how true lah. Tak tahu lah. Gua tak tahu. Tapi aku tahu he's amazing. Itu je. Ya, betul. I started dancing and singing because of him. Aku umur 4 tahun aku dah start suka dia. Tapi dulu kelakar tu aku ingat dia perempuan tu. Oh, serious lah? Because of his hair. Very sharp features. Oh, dia punya Because of rambut his hair. kerinting-kerinting But then dia. I wonder, where's the titties? No titties. So aku tanya bapak aku tu, no, he's a guy. He's a man. Oh, okay. So from there aku start dengar bapak aku start to play Billie Jean to me. Yeah, then aku dapat tu actually I was supposed to go to his concert in 1996, but aku actually demam panas so tak dapat pergi. Okay, I think you told me the story before. Sedih sial. Tu sedih juga, Syul. Sedih tu aku tak That's dapat the one and Michael. only concert in Singapore. Saya tu aku rasa. Oh. But it's okay. I still love him. Yeah. Alright. So yeah, kau imagine Michael Jackson 1996 kalau nyanyi aku lagu 5 Billie tahun Jean je. tapi Taylor dia lain. Kau imagine Michael Jackson Michael Jackson. kena FAS ni. Sulah aku tak boleh imagine sama. Bahasa Cina. Cina Billie Jean. Billie Jean is not my lover. Itu Pinoy. Sorry. Guru lah. Okay, since kau tahu lagu dia aku choose an accent. Okay, go. Engkau kasih satu rangkap lah lagu dia punya nyanyi, Okay. tapi kau ikut the accent. Okay, Billie Jean, India. That's the accent we've been waiting for. Bro, agak racist bro. Bro, we have done Pinoy. Apa? Cina. Kita dah bikin Russia. Asal bila aku cakap India je kau cakap racist Pasal that's what be going on in your mind kan. Okay, aku darah India je. Billie Jean. Billie. Asal kau nak kena open tu macam sial. Stop lah. Kata India apa? Billie Jean is not my lover. Baik lah. Is not come. She said I am the one. The bukan The Van V. The one. It's not my son. Tukar Tak nak lah. Pinoy pula. Alamak ni. Kau ingat aku apa? Robot? Tukar-tukar. Style. Kau bikin. Aku tak boleh bikin. Aku tak Dah boleh aku nyanyi. nyanyi dah sembarang suara macam tai. Tak apa, lagi baik pada aku punya. Ini kira tak plan tau. Tak dalam skrip ni. Sial. Kau bastard tau. Kau bastard. Okay, tapi cool Kira lah. ni on the spot pun kena fikir tau. Okay, Tapi try. kalau kau nak apa? Pinoy. Lagu Lagu apa sih? Mother Nature. Mother Nature? Mother Nature lagu apa? Aku tak tahu. Dia ada satu. Human Nature lah. Yes bro. Nature. Why? Tell him that it's human nature. Tak boleh. Dia kena lagu Smooth Criminal. Oh, that's my favourite. A smooth criminal. Smooth tau. A smooth criminal. Smooth. Smooth. Bukan smooth. Smooth. Smooth lah. Smooth criminal. Kriminal. Dah aku malah lah ambil Okay lah, panas tu. salah. Please. Please. Smooth criminal in China. Melayu. Yes, kita tak try terus dari tadi Melayu. Smooth criminal Melayu. Penjenayah yang Penjenayah smooth. smooth. Smooth apa lah? Aku tak fikir ni.
Dah lah tak payah fikir lah. Malas aku nak nyanyi. Penat lah nyanyi. Try lah accent Tak nak lah Melayu. bro. I do it now there. Nampak? Part mana Melayu tu? Aku tak tahu. Aku tak tahu. Tak boleh lah. Susah bro. Susah. Susah. Okay. Kena sebut nama Michael Jackson dalam bahasa Melayu lah. Senang. Okay. Mikael anak Jack. Itulah Michael Jackson. Mikael anak Jack. lagi baik yang Pinoy Pins. Kau dah memandai jauh sangat jadi. Oh ya ke? At least Michael Jackson dekat sikit. You love Michael Jackson. I love You love Michael Michael Jackson. Jackson. Yeah. Same lah. I love Michael Jackson also lah. Okay, interesting aku nak tak cerita dia. Kau tengok lah Moonwalker baik. Aku akan promote lah because I love Michael bro. I love Michael. So yalah. Okay. But back to the topic yang foreign accent syndrome lah. So Foreign accent syndrome. bukan FAS bola tau. Kau jangan sembarang. Okay. So itulah macam at first aku tengok kesian lah. Macam dia struggle sian nak berbual. Dia struggle. Back to gila. Sarah. Okay. Sarah. So dia struggle gila tu nak berbual. Struggle. But then she has to. Tapi That was bila- how long ago? Yang dia forgot kena, the like year years lah. ago. I think years ago. It was years ago. So macam bila dia orang interview dia, habis bila dia berbual, Taylor dia Cina habis. Betul. Cakap pasal cara berbual kan. Kau pernah sekali tak tengok lelaki ni dia gagap. Tahap rabak gila punya. Diorang pernah berbual dengan dia macam nak nangis tau. Just to take out one word je. Tak pernah. Dia macam Mak Saleh negro gitu lah. Negro. Kelakar. Kau tengok kau macam kesian tau. Basta saya aku cakap. Nanti aku tunjuk kau tu video. Kelakar. Kesian. Mana satu? Dia dua-dua. Oh, dia kesian Kau kelakar. kesian. Nanti aku tunjuk kau. Confirm kau kikik. Tapi kau kesian tengok dia. Confirm. Tapi Ada, kawan bapak aku ada satu. Dia macam cakap bapak Dia pause. Oh, Dia sama lagi. Aku dah Bapak. Aku dah nak beatbox lah bro. Aku dah nak beatbox. Jangan. Tapi kawan bapak aku ada satu. Dia ada that difficulties of talking. But to the extent ataupun tak terus. Rabak. Dia aku serious rabak kesian. And it's tiring just to seem Tiring gila. Kalau Aku kita tengok tengok dia kesian penat, sia. apalagi dia yang gagap bro. Lagi susah, lagi penat dah. Tu tak betul. So yalah. So the moral of the story, jangan main-main dengan accent tau. Penat tau. Kau imagine engkau wake up kau kena FAS dengan gagap. Sialah. Kau je Sarah. Aku tak Si Sarah tu terfikir, kena gitu sial. macam. Bangun Tu berbual Cina. Cina Gagap lah tu. Cina gagap. Bastard sia Cina gagap. Tu baru Lord have mercy. Lord have mercy. Tangan dah kena angkat tau. Tangan ya? kena, Lord have mercy. Nampak dah kat church tau. Bodoh sial ini. Tapi penat sial kalau kau dah berbual Taylor Cina tapi kau gagap. Macam mana sial? Penat gila sial. I know. Jangan jawab main lah. Sial. Ada orang tapi Aduh janganlah Tapi dia memang- kena kat aku please lah. Janganlah kena kat kan aku. jangan Jadi pasal bahan sial. aku ada satu member aku ni rapper sebenarnya. Yang gagap ni. Member aku macam dia biji bukan rapper? gagap tahap maksima mah. Cik maksima sia. Tapi bila dia nyanyi ke rap dia smooth kan. Smooth. Dia macam smooth criminal lah. Smooth criminal. Dang. Racist sial. Apa sial? Kau tadi cakap aku tu. Jangan cengeng aku lah bro. Tak adalah. So member aku ni dia kalau berbual ada gagak-gagak sikit. Tak teruk sangat lah. Tapi cuba kadang-kadang lambat kan. Kau tahu apa aku buat tak? Ketepuk belakang ni. Tak bro, aku tepuk tangan bro. Bukan tepuk belakang. Berbual sikit. Nanti dia okay. Kau macam sial bastard sial. Sorry bro. Melata ke tak dia? Tak, dia tak melata. Dia tak melata. Dia cuba gagap aja. Talking about accent kan. Aku macam nak buka aib sendiri lah. Tapi you know what, just for Go content for lah. it. Go for it lah. Aku takkan buka aib sorry, aku. Go on. So we were talking about accent kan. So aku teringat balik dulu zaman jahil lah. Okay. That time aku tengah reservis. Reservis. And then bulan puasa tau tu. Tu bulan puasa bro. Tengah zaman jahil. Bulan puasa. Zaman jahil. Zaman jahil mat. I just, Zaman jahil. it was just my time when I was like I was really bad. You know, I was just bad.
Tak, tapi that time aku zaman jahil lah. So aku tak Zaman puasa. jahil dan bulan puasa. Okay. So you can already know what's gonna come lah. Aku tak puasa lah. Something like that. So lah. So there was one time aku nak makan lah. Tengah break lah. Tengah lunch. Kau jadi goalkeeper. Sampai bila-bila kau nak jaga goalkeeper. Jaga goal post. Bodoh Okay. Mentang-mentang Cepat Bob. jaga. Tapi so I wanted to eat KFC bro. That point of time right, diorang release Double Down. You know what is Double Down? Aku tahu salah satu menu dia je. Capchi. Ke apa pok nama pula Capchi. Capchi. Oh. Okay. So diorang ada keluarkan this burger nama dia Double Down. Atas patty, bawah patty, tengah-tengah bacon, tak salah aku, turkey bacon. Lama sedap mah. Kenyang. Dah tak lagi lah ni. Aku suka bacon. Aku suka makan bacon yang Makan bacon, jangan salah bacon tau man. yang halal, crispy Salah crispy. bacon, makan babi lah. Babi. Tak, aku tak ada zaman You jahil. are what you eat. Kalau kau makan babi, Kau tengok macam ada gaya goalkeeper ke? kau sel nak cakap aku makan babi apa? Aku tak cakap Syul. Relax lah. Okay. So then aku pergi, aku nak order makan. Aku dah paisi tau. Aku masuk je kan, aku tengok, alamak bro. Makcik lah sial. Macam mana gua dah paisi tau. Okay. Dah tak puasa. Oh, zaman tu lagi tak boleh order dekat apa kan tak ada. sekarang kan kita That point of order. time tak ada kios lah. Tak ada kios. Gua dah paisi man. Dah paisi, Macam, aku tengok makcik. kau dah dalam queue ni. Tak ada bro, tak ada queue pun bro. Aku just masuk. Kira kau dengan makcik terus bertentang mata. Aku masuk dia dah bertentang mata. Macam shit. Sam. Kalau ada current, makcik guna current dekat aku tau. Macam dia tengok aku macam, Syul, what am I supposed to do right now? Okay. Makcik dah anticipate tau ni. Dah anticipate macam betul ni budak tak puasa. Aku pula, biasalah bro. Dulu orang pernah ingat aku Pinoy tau. Okay. There's a few times lah, it happens. Orang datang kat aku berbual Tagalog tu. Aku cakap, no. Malay. Born and Bangga. raised. Bangga lah. Yang baik. mahal Iron lah. No, Michael Jackson. Michael Jackson. Peter Parker. Peter Parker. Spider-Man. Batman. Aku dah nampak makcik tu, aku dah rasa paisi. Macam sial, aku macam mana fuck it lah. Aku pergi kat kaunter. Aku suruh buat telur Pinoy tu. Morning auntie. Aku cakap. So, ya Allah, aku cringe balik. Aku cringe lah dengar dulu time kan aku berbual itu. Ya Allah. Morning pagi-pagi kau dah Pasal whack dah pukul 11.30 apa, dah nak masuk lunch apa. So dia punya menu pun dah keluar tau. So aku dah pergi, morning auntie. 3-piece meal upsize. Aku belum habis berbual sial. Belum berbual pasal I cook pun sial. Kau tahu apa makcik cakap? Dah lah adik, kalau tak puasa, tak puasa. kiwak malu sial. Apalah makcik. Kira makcik dah see through aku. Macam betul ni budak Melayu. Nak step mana Pinoy. Good morning auntie. 3-piece meal. Cheese fries. Cik tengok badan kau pun cik dah faham dah. Kau mesti main goalkeeper dulu. Shibal. So yalah, itulah aku bro. Aku tak boleh sial. Itulah satu-satunya aku kena act like aku ni bukan Melayu. But enak makcik suara cakap dengan aku gitu kan. Dah lah tak apa dia, kalau tak puasa makan je. Kira makcik dah kasi green light kau. Makcik dah kasi green light. Apa lagi order lah cik. Okay cik, 3-piece 3-piece menu upsize. Ni cik, tukar fries jadi cheese fries cik. I large. Nampak? Coke. Tak puasa kan, bedal. Aduh ya Allah. Sure lah kalau aku tu makcik kan, aku biar kau play along dulu tau. Aku play along dengan kau dulu tau. Aku kasih kau habis sampai order kita sampai try, habis kan. kita try, Okay. Aku makcik. Okay, kau makcik. Morning auntie. Can I get the 3-piece meal upsize, cheese fries, Coke. I want large Coke. Large cock. No, Coke. Small. Oh, coke. Large Coke. Coke. Can you repeat that again? Morning auntie. Tak ada first. Morning auntie. 3-piece meal upsize, change to cheese fries. Cheese fries, large Coke.
Large Coke. Large Coke. Okay. Tak boleh. Aku wish Kau aku suruh makcik repeat aku lah, terus masuk morning auntie lagi. Kau jangan suruh aku repeat. Nanti aku masuk morning auntie. Morning auntie. Muka kena morning auntie. Gitu. Aduh, sial. Kata nak jadi makcik, jadilah makcik. Tak boleh, aku tak boleh. Kau morning nanti dia sekali aku dah tak boleh sial. Aduh. Okay. Kau tak boleh act, Ahmad. Tak boleh. Lu tak boleh act. Lu weak. So, itulah cerita aku. Aku teringat balik macam bodoh sial. Cuma Sarah habis pasal tau. Dia habis pasal macam Must kita. be Sarah lah. Kita baik lancawi sehari ni. Must be Sarah Colville lah. But anyways guys, I think that's the topic for today. So jangan memang action lah, kesian saya. I have a few friends at work who are different of different race, you know. So that's how I learn lah. Dia macam OKU dah aku tengok gitu. Tak adalah. Kau tu, aku ada satu member. Dia kalau cakap nama station dia, nama tempat kerja dia, One North. Menor. Okay, dia diam lah sial. Sudah lah. Kalau continue tak habis. So okay guys, that's about it. The takeaway here is just jangan buat main-main lah dengan accent. Jangan lancawi orang, jangan racist. Jangan racist lah. I mean, we are not being Yang penting racist puasa lah. Yang yang penting puasa. jadi goalkeeper je. Betul lah. Nanti jadi goalkeeper macam aku lah. Susah jadi dia. So anyways, thank you guys. Thank you for listening. We're trying to keep it short and sweet. Yeah. So yeah. No, we're trying to keep it short and sweet because kita ada receive some feedbacks terlalu lama. So we're trying our best. We hear you. It's not that we don't hear you. We hear you. So yeah, we're trying our best to keep the content good. Do we have a choice? We do not because Jujur, we do not have a choice. We want to better ourselves. So kita nak improve kan. So but korang punya feedback gila babi, aku suka. So aku take all the feedbacks in and we try to work things out lah for you guys. So yeah lah. So this is how it's gonna be. And thank you for listening. Thank you so much. Alright. See you next time. Same block, same cohort. Nampak dah sedawa. Baik sekali. Smooth. Ciao. Smooth.